rating Club. Hari ini saya rating Club berapa? 250 gram gula halus. 250 gram gula halus. Oh, sedapnya bau je. Sedapnya bau kari. Oh iya. Tadi nak bau tadi. Sebab dia lah. Okey. Dah pergi lari, kita tulis. Ada buku, ada kertas, ada apa. Lepas tu ambil kek untuk hari raya. 425 gram mata. 250 gram Safe Rating Club. Safe Rating Club ada offer ni hari? Ada offer? Ya. Berapa Safe Rating Club? Tepung naik sendiri berapa? Tepung kek. Tepung kek berapa hari ni? Apa yang hari? Aku kosong kek kedua. Takut habis stok je. Sebab dia borong zakat. Macam tepung kek tu kita ganti dengan tepung gandum boleh? Tak boleh. Safe Rating Club 250 gram 250 gram gula halus, 1 tablespoon ataupun gunakan baking powder, 12 kuning telur, 10 putih telur, 1 tablespoon ataupun 1 sudu makan vanila. Apa je? Apa beza sudu makan dengan sudu teh je? Sudu teh kecil, sudu makan besar. Ya ke? Kalau kita dua-dua ni makan, kalau gula yang depan tu teh. Sebab apa? Makan sedap, sudu besar kita lah. Makan sedap kasih yang teh sudah. Ya. Makanya kalau kita makan ni, kita duduk dengan perempuan tu. Dia datang cukup ekor-ekor, kita bedah. Betul. Jadi kita makan kenyang, dia makan kurang. Kita berlatih lah. Jaga badan lah. Jagalah badan, makan yang kurang. Jangan makan di kita. Tapi kita bedah dia makan. Nah, kari dia sudah nak masak ni, tutup mana? Okey, ada roti, potong roti nak makan. Sampel punya mangkuk ke mana? Tak tahu sampel yang mangkuk. Dah, kari dia dah masak. Tinggal kita tambahin sikit lagi. Kita nak makan masak tanah. Tengok sini. Ini baru betul masak tanah. Tunggu dia. Dia berdua, berbiji-biji. Dia masak tanah. Baru karinya betul masak. Kalau tidak, karinya cemplang. Tak sedap. Dia macam gini. Kita kacau dia. Kita gaul dia. Kita kacau dia, kita gaul dia. Kita twist dia. Kita garuk dia. Macam kucing garuk lah. Macam kucing garuk. Kita tambah sedikit air. Dan sini kita akan bikin ice blender. Anda boleh merasa ice blender antara mango. Mango kan Nana? Mango dengan susu. Mango tu apa dah pelang? Mango, bukan mango